Ini aku nak cakap banyak. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Dan hari ni aku nak cakap pasal kad mahal dekat dalam set Pokemon Nihil. Betul lah, Nihil Zero. Set yang baru keluar hari ni ke semalam, aku lupa. Tapi tak silap aku hari ni atau semalam. Sebab bapak aku kata ada orang beratur kat kedai kad Pokemon. Rupanya set baru. Bila aku tengok balik check, bapak aku beli set yang promo card, nanti aku tunjuk dah. Lepas tu 2 pack Nihil Zero. Yang set aku kata tadi tu 8 pack Nihil Zero. Jadi aku ada 10 Nihil Zero. Lepas tu bapak aku beli 3 Mega Dream EX. Yang tu yang aku cari, tapi ada set baru, ambil set baru lah. Jadi aku nak cakap pasal kad mahal dekat Nihil Zero ni. Setakat ni yang paling mahal Zygarde emas lah. Zygarde yang paling mahal lah setakat ni. Tak silap aku harga dia dalam 225 dolar. Bukan 225 ringgit. Bukan, dia dolar ni. Tapi ni set Jepun lah. Lepas tu yang paling aku nak lah, yang harga dia 30 dolar tak silap, 35 ke 30, Starmie yang MUR. Itu aku nak gila, dengan Meow yang full art. Harga dia 100 dolar tak silap, 100 dolar. Lepas tu adalah kad waifu yang sama harga dengan Zygarde emas. Zygarde pun ada yang MUR. Yang tu harga dia 100 ke 105. Lupa, 100 dolar. Bukan 1 ringgit, dolar. Entahlah. Kalau yang Mega Dream EX aku tak berharap sebenarnya. Kalau yang Nihil Zero ni bolehlah sedikit berharap. Tapi bukan aku bermaksud judi bukan niat nak judi. Aku just nak main je, nak try. Lagi satu kan set Jepun kan tiap-tiap pack hit. Jadi apa hit pun aku terima. Tapi kalau dapat God pack God pack aku menjerit satu batu lah. Tak budi kalau dapat God pack tu. Sebab aku dah lama tak buka kat Pokemon Jadi aku memang tunggu-tunggu. Kan ada kad mahal dia kan. Aku tunggu barang ni sampai malam esok. Especially ayah aku sampai malam esok. Ayah aku pergi Jepun. Aku nak beli Gundam, tapi sebab ada yang aku beli keychain dengan kad Pokemon tu. Yang kad Pokemon tu bukan aku nak pun, tapi ayah aku beli. Jadi aku macam, aku terkejut lah sebab set baru. Jadi tak jadi nak beli Gundam sebab set baru. Lagi satu Gundam tak banyak ayah aku cakap. Padahal ayah aku kat Tokyo. Ayah aku beratur lama gak lah. Dia keluar pagi gak lah. Kalau dia keluar petang-petang memang tak ada, habis lah. Mungkin ayah aku beli yang tu sebab yang tu je kot, yang murah. Sebab kalau nak beli sebox yang 36 pack, mahal gila tu. Tapi kalau beli yang sebox pack tu 36 pack tu, tak silap aku sebab dia ada tunjuk kotak yang besar ni kan. Biasanya kan 36 yang besar ni kan. Kalau yang besar ni 10 pack. Aku nak set tu. Jadi kalau dah sampai, aku akan buat video unboxing Sabtu, ataupun tak apa, aku buat video aku buka pack Mega Dream EX dulu. Mega Dream EX. Cari apa kat Mega Dream EX? Cari Gengar dalam tu kan. Kat dia aku lupa. Gengar dengan Dragonite memang aku nak Dragonite. Jadi semua tinggal kita akan jumpa dekat video lain. Aku nak pasang Gundam dan bye. Assalamualaikum.